tuan nak tanya Ustaz, kita orang sekarang dekat masjidnya Haji Muhammad Saleh Al-Zurud, Makam Habib Muhammad Habsyi ni, setiap hari Rabu kita orang ada kelas Risalah Muhawanah yang dikarang oleh Imam Abdullah Haddad. Dan sekarang ni kita dalam fasa pertama sebenarnya Ustaz mengajar kita tentang bab keyakinan. Ustaz boleh tak share sikit lah Ustaz tentang keyakinan ni bagi seorang usahawan, like macam mana sebagai seorang usahawan tu dia dapat meningkatkan keyakinan dia. Pasal sebagai seorang usahawan tu dia banyak issues, banyak masalah dan selalu mereka akan datang keraguan atasnya keyakinan mereka terhadap Tuhan dia, terhadap pekerjaan dia. Mungkin Ustaz bolehnya bantu usahawan yang Muslim kita Ustaz dengannya advice sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man walah, amma ba'du. Permintaan daripada saudara Hasan untuk saya sampaikan apa yang saya mampu untuk bagaimana seorang usahawan itu dapat meningkatkan dia keyakinannya ataupun dapat memberikan satu motivasi untuk usahawan. Pada pendapat saya yang begitu rendah, apa yang saya faham, pengamatan saya, bila kita kata usahawan ini, semua orang adalah usahawan. Dan setiap manusia itu dia adalah usahawan bagi apa yang diinginkan, bagi apa yang kata orang apa yang dia nak achieve. Daripada achievement tu adalah sama ada duniawi ataupun ukhrawi, ataupun di duniawi dan juga ukhrawi. Tapi terkadang bila kita usahawan, kenapa dia kata usahawan? Itu disebab ada kalimat usaha. Jadi dalam hidup tu mesti ada usaha kerana usaha tu adalah kunci. Dan apabila kita usaha kita tu bukan bermakna kita usaha pasti mendapat. Tapi kita di dalam sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki apa yang kita nak semua datang daripada Allah. Bahkan kita tak boleh usaha kalau Allah SWT tidak membenarkan dan tidak menciptakan anggota badan kita untuk berusaha. Jadi segalanya sudah disediakan oleh Allah. Tapi usaha satu bukti. Menjadi satu bukti bahawasanya kita hamba ni memang kena usaha membuktikan bahawa kita ni yang hamba, yang raja tu. Yang kerja tu kita, yang duduk tu dia. Maka kita perlu usaha. Kita kena faham kalimat usaha tu adalah menunjukkan effort. We have to put our effort, to show our effort that Allah ini usaha aku di dunia, usaha aku di akhirat, untuk akhirat dan ataupun dunia.